dalam kehidupan moden, kita bukan saja membeli barang kerana keperluan, tetapi kerana takut ketinggalan. Setiap kali muncul trend baharu, keluaran terbaru dan gaya hidup mohon di media sosial, kita mula merasakan bahawa kita juga perlu memilikinya. Seolah-olah identiti kita diukur melalui apa kita pakai, apa kita miliki dan bagaimana kita dipersembahkan kepada dunia. Consumerism kini bukan sekadar membeli. Ia menjadi satu ideologi yang membentuk cara kita berfikir tentang kelengkapan diri, kejayaan dan penerimaan sosial. Jadi, adakah kita membeli kerana kita mahu atau kerana kita takut tertinggal? Inilah persoalan yang perlu kita renungkan dalam dunia consumerism moden. Mari kita saksikan sketsa yang telah kami sediakan. Tengok ni. Kau kenapa ni? Dah lah tak bagi salam. Baru Sephora aku dah sampai. Tengok ni. Ada Rora Beauty, ada Dior, ada UV, ada USL, ada Sephora. Wow, banyaknya. Kenapa beli semua sekali? Kan mahal. Biasalah semua ni kan in trend. Kita kenalah beli barang-barang yang up to date. Barulah orang tak pandang kita macam orang basic. Cantik? Bolehlah. Kenapa budak nerd ni beli makeup? Dia bukan pandai makeup pun. Weh, aku je yang ambil. Okey lah weh, aku nak simpan barang Sephora aku dalam bilik. Bye-bye. Pergilah. Cantik ni barang-barang makeup aku. Apalah pula. Nak pergi kafe lah. Guys, aku nak pergi kafe jap. Okay. Kira masuk bilik. Nak tidur. Okay. Perempuan ni bukan keluar ke? Biarlah. A few moments later. Kau kenapa Alia? Muka sedih je. Aku punya lip matte Rora Beauty yang aku beli semalam dekat Sephora tu dah hilang. Macam mana boleh hilang? Letak kat mana? Aku letak atas meja tu semalam, ada, hari ni tak ada, hilang. Cuba cari elok-elok. Aku dah cari, tak ada juga. Weh, aku review Rora Beauty baru. Wow, mahal ke? 15 je. Murahnya. End of flashback. Orang sekarang ni sanggup nak mencuri semata trend walaupun kawan sendiri. Aduh, dari cik. Siapa ni? Weh, tengok ni weh, ada jual kotak cuk dekat Poly. Oh, kat Poly. Oh, buka petang sampai malam ni. Kita boleh beli. Jom lah. Weh, tengok ni, aku ada beli barang baru. Nak, cubalah korang tengok. Apa nak tengok? Weh, Nina, brand Maybelline foundation baru lah. Weh, dah lama dah aku nak beli brand foundation ni. Kau tengoklah ni ada 11 special discount, buy one free one. Takkan kau tak nak, rugi weh?
Betul ke? Tapi itulah duit aku tinggal sikit je. Tu pun nak bayar iuran pengajian. Alah kau ni, yuran tu nanti-nantilah dulu. Kita make up dulu, cantik dulu, barulah semangat nak belajar. Wafat, janganlah hasut Lina macam tu. Kalau tak bayar iuran pengajian, nanti tak boleh ambil exam tau. Tapi orang lain pun semua make up juga. Aku seorang yang buat projek. Alah, Isfa ni sibuk dah. Orang zaman sekarang tengok rupa dulu. Kalau muka kusam, tak ada guna. Tak ada siapa nak kawan dengan kau. Tapi kalau cantik luar saja pun tak guna. Make up boleh hilang, ilmu tu kekal. Betul juga dia cakap. Tak apalah, tak dia beli. Aku pun nak su je ni. Aku dah tak bayar lagi duit iuran pengajian. Yelah, sorry lah. Aku terlampau sangat terikut nak cantik sampai aku lupa benda yang penting. Sorry Nina, aku rasa kau macam tu. Tak apa Tak apa, yang penting hampa dah sedar. Lepas ni kita kena jadi orang yang bijak untuk berbelajar. Dah lah, lafal lah. Jom pergi kafe dulu. Jom. Sini Sat. Make up tu boleh beli kalau ada duit lebih. Tapi pelajaran jangan sekali abaikan tu. Habis sudah sketsa kita. Apa pun make up memang the best. Ya, tapi kalau dah sampai mencuri and lupa bayar iuran tu, memang mendapat lah. Ya, kita semua pernah excited nak beli make up kan. Yang tu semua normal je. Hidup ni tak perlu perfect. Slow-slow pun boleh. Kita glow, kita chill, kita jaga diri. Settle. Jangan lupa like and share.